La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah janji tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur kepada aku, ataupun jika kamu syukur kata Allah, nescaya aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Ini janji Allah. Janji Allah, jika kamu syukur kepada aku tambah lagi nikmat. Tapi Allah Ta'ala bagi amaran, bagi peringatan. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Dan jika kamu kufur kata Allah, azab aku itu sangat pedih. Azab Tuhan sangat pedih kalau kita kufur pada nikmat Allah, kufur kepada Allah. Tapi Allah janji, jika kamu syukur, Allah tambah nikmat. Tuan-tuan, cakap jujur, ya, kita ni kadang-kadang ada masa kita bersyukur, betul tak? Ada masa kita mengeluh. Punya banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, daripada nikmat yang sekecil-kecil sampailah nikmat yang sebesar-besar. Saya tak payahlah baca nikmat yang besar tu. Allah bagi anugerah rezeki, ya, bagi kedudukan, bagi pangkat sikit, bagi jawatan sikit, bagi anak-anak kita cerdik, pandai, kita ada kerja yang bagus. Itu saya kira nikmat yang besar. Tapi kalau nikmat-nikmat yang kecil tuan-tuan, yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita manusia ni, kita tak boleh nak bersyukur kepada Allah, mana mungkin kita nak bersyukur pada nikmat yang besar. Saya selalu sebut benda yang sama berulang-ulang kali. Mana-mana saya kuliah saya sebut. Tuan-tuan, ada 3 nikmat. Nikmat yang kecil ni, kalau 3 nikmat ni kita tak boleh bersyukur kepada Allah, macam mana nak bersyukur nikmat yang lagi besar? Apa nikmat yang kecil ni? Pertama ialah nikmat makan mudah. Betul tak tuan-tuan? Nikmat mudah makan. Boleh makan roti canai, boleh makan kambing golek, boleh makan air katira buka puasa, boleh makan murtabak, boleh makan ini, macam-macam makanan boleh makan lah. Ya? Kita tak ada pantang larang, tak ada penyakit, mudah kita makan. Tapi tuan-tuan, nikmat makan itu tak boleh dibeli. Ada orang Allah anugerahkan dia makan okey, dia tak ada penyakit, semua dia boleh makan. Tapi ada orang tuan-tuan, duit banyak, harta banyak, tapi Allah Ta'ala cabut nikmat makan. Tak boleh makan. Nak makan nasi lemak, kolesterol. Nak makan kambing golek, darah tinggi. Nak makan murtabak, takut pula jantung masalah. Nak makan udang, sotong, seafood, gaut melanda. Banyak masalah. Ada orang tuan-tuan duit banyak, tapi makan problem. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Tuhan cabut sikit nikmat makan, walaupun hidupnya kaya. Kadang-kadang ada orang, ada doktor peribadi, kaya, rumah besar, pangkat besar, dekat luar ada pengawal jaga rumah je. Tapi banyak benda tak boleh makan. Ada pula doktor peribadi, tuan kena kontrol makan. Tuan doktor, apa yang saya boleh makan? Boleh tak saya makan nasi lemak? Tak boleh. Kambing golek? Tak boleh. Sate? Tak boleh. Murtabak? Tak boleh. Air katira? Tak boleh. Sirap bandung? Tak boleh. Bangkit tat? Tak boleh. Nasi biryani? Tak boleh. Tuan doktor, apa yang saya boleh makan? Tuan hanya dibenarkan makan kulit roti gardenia saja. Bayangkan tuan-tuan, hidup mewah, kaya, duit banyak, rumah besar, motorkar besar, tapi doktor kata hanya boleh makan kulit roti gardenia saja. Jadi di mana bahagianya? Itu saya kata, kalau nikmat makan mudah ni kita tak boleh nak bersyukur, macam mana kita nak bersyukur nikmat-nikmat yang lagi besar? Betul tak tuan-tuan? Ini yang pertama. Kedua ialah nikmat boleh tidur mudah. Nikmat mudah tidur. Ada orang mudah tidur tuan-tuan. Ada orang payah tidur. Ibu saya payah tidur malam, sehingga terpaksa makan ubat penenang, pil tidur. Pasal nak tidur malam payah. Tuan-tuan tanyalah kepada orang yang susah nak tidur. Tidur tu satu nikmat. Tapi kalau tak boleh tidur letak bantal tak lelap. Golek kanan tak pejam mata. Golek kiri tak pejam. Orang rumah puas pupuk, nyanyikan lagu. Ya, dodolkan lagu, tak lelap juga tuan-tuan. Pasal
Allah Ta'ala cabut sikit nikmat tidur. Tak boleh tidur ni boleh sakit jiwa tuan-tuan. Betul tak? Tak boleh tidur malam. Nikmat tidur, nikmat. Tapi ada orang dapat nikmat tidur yang berlebihan. Nikmat tidur berlebihan. Kadang-kadang ya tengah-tengah baca surat khabar tertidur. Kadang-kadang tengah dalam toilet terlelap. Kadang-kadang bawa motorkar terlelap. Itu yang insiden tu. Apa kata? Micro sleep. Kadang-kadang sambil makan, tengah makan sahur pun terlelap juga. Tapi makan boleh. Dan ada orang dapat tidur yang berlebihan. Kadang-kadang dalam kuliah pun terlelap juga. Pasal dapat nikmat tidur berlebihan. Tapi saya kata kalau nikmat tidur ni kita tak boleh bersyukur tuan-tuan. Macam mana nak syukur nikmat yang lagi besar? Sebab tu nikmat tidur tak boleh dibeli. Rumah besar, tilam tebal, bilik wangi, bantal letak kepala tenggelam. Tapi tak ada nikmat tidur. Allah cabut nikmat tidur. Ini yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga lah, nikmat mudah untuk buang air. Kencing mudah. Ada orang Allah Ta'ala cabut nikmat kencing mudah. Ada orang susah nak buang air tuan-tuan. Tanya orang yang ada batu karang. Prostat atau prostat. Ya, susah nak buang air. Doktor kena masuk selalu. Sakit, menjerit. Ada yang sampai menggerang peluk bantal, peluk tiang. Berguling kat katil, tak boleh kencing. Kita kalau boleh kencing mudah, itu satu nikmat. Bayangkan kalau Allah cabut nikmat kencing mudah. Oh, payah kita tuan-tuan. Ataupun tak boleh buang air besar. Orang kenapa? Sakit buasir, berdarah. Ya, susah nak buang air. Jadi boleh buang air kecil, air besar tu satu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ada orang bila air cantik, besar, hebat, tapi dia tak boleh buang air dengan mudah. Jadi tiga-tiga ni apa saya nak kata? Kalau nikmat ini pun yang kecil-kecil ni, nikmat boleh makan mudah, buang air mudah, tidur mudah. Kalau inilah kita tak boleh bersyukur pada Allah, mana mungkin nak bersyukur nikmat yang lagi besar? Betul tak tuan-tuan?